Assalamualaikum. Hari ini bersama tahun ke-27 penubuhan sebagai satu NGO Bumiputera yang mewakili hampir 27,000 ahli di seluruh negara. Jadi majlis pada hari ini sebagai pengiktirafan kepada ahli-ahli perdasama khususnya dan kepada para usahawan secara tidak langsung bagaimana kecekalan, ketabahan mereka dalam menjalankan perniagaan dalam suasana yang begitu pelbagai cabaran. Dan namun demikian kecekalan dan juga strategi mereka dalam menjalankan perniagaan, kita telah memberi pengiktirafan supaya mereka terus memberi inspirasi terutamanya kepada para usahawan di luar sana, kepada anak-anak muda, bahawa dunia perniagaan ini betul menjanjikan banyak pelbagai peluang sebenarnya. Namun demikian kita kena cekal, kita kena sentiasa bersiap sedia apa sahaja situasi dan keadaan. Dan kalau kita lihat apa yang berlaku geopolitik hari ini dengan dunia tanpa sepadan, dengan adanya AI, digital dan sebagainya, di peringkat perdasama kita sentiasa berusaha mencari jalan, mencari idea dan juga sudah tentu bagaimana untuk kita mewakili suara usahawan supaya keberadaan khususnya peniaga Bumiputera dan komuniti perniagaan ini supaya mereka mendapat peluang-peluang yang tersedia di peringkat mahupun kerajaan dan peringkat antarabangsa. Contoh baru-baru ni saya ada buat kenyataan media berkaitan ART 2025, timbal balik perjanjian Amerika Syarikat 2025, di mana perdasama berpendapat daripada ART 2025 sebenarnya kita kena lihat potensi pasaran yang sangat besar, hampir 25 trilion, terutamanya dalam industri halal, aero angkasa. Jadi bagaimana kita bukan sahaja di peringkat Bumiputera tetapi PMKS keseluruhan dapat mengambil manfaat dan mengambil peluang. Ya, kita tahu ada mengatakan menjual kedaulatan, mengatakan kita menyerahkan terlampau luas pasaran untuk Amerika masuk ke Malaysia. Tetapi kita sebagai rakan dagangan Malaysia antara Amerika Syarikat, sebagai antara rakan dagangan terbesar, hampir 100 bilion setahun dagangan kita. Jadi kita tidak boleh melihat satu belah pihak saja. Jadi kita kena lihat bukan saja Amerika, malah China, negara-negara Asia Barat, negara-negara di peringkat ASEAN terutamanya. Jadi sebagai negara bersifat perdagangan dan mengutamakan orientasi ekspor, jadi kita kena melihat bahawa apa sahaja usaha kerajaan itu sebenarnya untuk memajukan kaum Bumiputera kita ataupun sektor PMKS kita. Jadi cuma adakah Bumiputera kita bersiap sedia? Jadi itu yang perlu kita tanya pada diri kita, itu yang perlu kita lihat. Bagaimana Bumiputera kita, adakah bersedia dari segi pemahaman perundangan antarabangsa, dari segi persijilan, adakah kita memenuhi syarat-syarat contohnya untuk pasaran Europe yang menetapkan contohnya ESG, yang menetapkan tentang green economy. Jadi itu yang kita kena ajak usahawan kita ke situ. Bukannya mana kita nak mencari polemik, mencetuskan kegusaran. Kita mengajak usahawan kita takut keluar negara. Jumlah ahli kita berdasarkan rekod September hampir 27,480 berdasarkan data kita. Namun sebenarnya dari segi manfaat yang mendapat program-program bersama ni sangat lebih daripada 50,000 orang. Dan daripada Perlis sampai ke Sabah, lebih daripada 50 jenis industri. Namun demikian 60% usahawan kita masih di peringkat mikro dan kecil. Hanya sebilangan kecil iaitu dalam 20% dalam bidang sektor penghilangan atau pembuatan. Jadi ini yang menjadi tanggungjawab perdasama bekerjasama dengan agensi kerajaan bagi meningkatkan kapasiti usahawan kita yang sekarang ini masih di peringkat kecil dan mikro ini, supaya mereka lebih pergi ke peringkat yang tier yang seterusnya, tier 3, tier 4 dan sebagainya, supaya mereka tidaklah hanya 10 tahun, 20 tahun berniaga, masih kalau kontraktor tu G1 saja. Bila nak pergi G2, bila nak pergi G3. Kalau industri berkaitan makanan hanya jual sahaja. Tidakkah ingin menjadi
orang kata pengilang, menjadi ejen, menjadi pengedar di peringkat orang kata negara-negara ASEAN sebagai contohnya. Jadi ini peranan Perdasama bersama-sama dengan agensi kerajaan. Kita hampir ada 79 agensi kerajaan yang menjaga ekosistem Bumiputera. MARA, PUMB, sebutlah apa saja, yang mana kesemua mereka ini berperanan untuk memajukan dan menolong Bumiputera. Kalau agensi dah ada program untuk membantu, jadi kita di peringkat usahawan kenalah bersedia dengan orang kata meritnya, dengan kesiapsiagaannya, supaya kita ni apabila nak dibantu itu benar-benar bersedia untuk pergi lebih jauh lagi. Salah satu penerapan ESG ni dia panggil GRI, Global Reporting Index. Jadi dalam aspek GRI ini menekankan aspek holistik dengan penekanan eco green dan sebagainya, mengguna dari segi mengutamakan produk yang mesra alam dan sebagainya. Jadi untuk mengajak usahawan kita memahami apa yang dikatakan seperti elemen-elemen GRI, elemen-elemen yang berkaitan carbon trade, carbon emission. Jadi benda-benda ni sebenarnya bukan sahaja di peringkat Eropah memulakan ataupun melalui langkah mengenakan orang kata syarat dan peraturan ini, tetapi kita di peringkat Malaysia sendiri pun dah ke arah itu. Kita bercakap sahaja tentang dasar-dasar tenaga sumber baru. Begitu juga di kalangan GLC pun, Petronas sebagai contohnya ataupun syarikat-syarikat GLC sebagai contohnya, mereka telah menetapkan elemen-elemen ESG itu sebagai salah satu bukan kata prasyarat, tetapi antara kalau kita ada elemen itu sangat membantu para usahawan kita untuk memahami elemen-elemen yang saya katakan tadi. Memang itu antara keutamaan kita, mengadakan lebih banyak pendedahan, bimbingan pada usahawan kita yang melihat elemen-elemen yang berkaitan dengan green economy ini sebagai orang kata fokus dan orang kata next selepas ini. Dan agensi kerajaan pun memang banyak menawarkan dari segi pembiayaan, dari segi mudah cara, dari segi orang kata pinjaman dan sebagainya, fasiliti yang sangat membantu usahawan kita yang bertukar bukan saja ke arah eco green, tetapi mana yang tradisional itu ke arah automation, mana yang bersifat konvensional itu beralih kepada contohnya e-dagang, beralih kepada dalam talian.